Elimination Chamber 2026 telah pun menutup tirai. Okay geng, sebelum ni aku tak pernah buat video ataupun konten untuk mengulas tentang match-match ataupun event-event daripada WWE lah. Tapi hari ni aku nak cuba ulas. So, kalau ada yang lain pendapat dengan aku minta maaf, jangan marah-marah. So, ini sekadar pendapat aku. Untuk Women's Elimination Chamber, aku sebenarnya predict Raquel Rodriguez menang. Kenapa aku predict dia menang? Sebab aku tengok Liv Morgan ada match nanti dekat WrestleMania. Dan kemungkinan dia menang. Aku fikirnya tu, dia menang, dia dah ada champion. Jadi, bila Finn Balor dengan CM Punk, aku cakap, dia orang pun kalau Finn Balor menang, dia dah ada champion. So, dah ada 2 champion dalam Judgment Day. So, aku fikirlah, ni Raquel Rodriguez boleh menang ni, kan. Tapi, Rhea Ripley menang. Walaupun Rhea Ripley menang, pada aku dia nak menunjukkan yang Rhea Ripley ni masih lagi orang kuat lah dekat roster. Dan dia akan berjumpa nanti dengan Jade Cargill dekat WrestleMania. Untuk perlawanan seterusnya, Women's Intercontinental Champion. Nampaknya kita ada champion yang baru, iaitu AJ Lee yang menewaskan Becky Lynch. Untuk perlawanan ni, pada aku sendiri pendapat aku perlawanan dia atau match dia kurang. Perlawanan dia kurang. Kalau korang tengok balik semula nanti, nampak lah yang si Becky Lynch ni yang beria-ria lah. Yang ni AJ Lee macam biasa je. Mungkin yelah dah lebih 10 tahun tak wrestler ke apa kan, belum dapat tune balik ke. Mungkin lah akan datang dia akan used to it lah. Okay. Jadinya untuk perlawanan ni pada aku biasa sebab aku sampai dah nak tertidur tadi kan tengok perlawanan ni. Jadinya untuk AJ Lee, congratulations sebab dah lebih 10 tahun tak pernah menang champion. Match yang seterusnya, CM Punk lawan Finn Balor. Okay. Yang ni untuk World Heavyweight Champion. Perlawanan ni sangat menghampakan aku. Aku minta maaf kalau korang rasa best. Tapi pada aku, amat menghampakan aku. Perlawanan yang slow. Memang slow. Kalau korang tengok, alah, melewih bila nak habis. Macam tu lah perasaan aku lah. Perasaan aku je. Okay? Dan macam Finn Balor, dia kan heel. Lepas tu, tak banyak, bukan tak banyak, tak ada benda jahat dia buat kot dalam match tu kan. At least kau bawa watak heel. Buatlah low blow ke, guna kerusi ke apa, nak ni mengelak lah senang kata kan. Ini dah habis match kau boleh ulur tangan nak salam si Empang. Patut si Empang yang ulur tangan nak salam kau. Bila kau ulur tangan nak salam si Empang, bermakna kau ni dah nak ke face. Adakah dia akan turn face? Kita tak tahu lah. Tapi disebabkan dia sekarang ni masih dengan Judgment Day, watak jahat lah senang kata, dia tak patut buat macam tu. Dan perlawanan memang amat slow dan boring. Dan kemenangan berpihak kepada si Empang. Sebelum tu, ni dia. Kotak ni. Mystery box ni. Aku predict macam-macam lah dengan geng-geng wrestling dalam aku punya page dekat ruangan komen kan. Yang komen ada yang nak tengok Chris Jericho, nak tengok Dean Ambrose, nak tengok siapa lagi. Oh ni, siapa? Seth Rollins lah keluar apa. Hampir yang keluar si Dracula ni. Sejujurnya, aku tak kenal siapa si Dracula ni. Tapi bila aku baca balik komen, diorang cakap dia daripada AEW, apa semua. Dan sorry, aku memang tak sempat nak tengok promotion-promotion yang lain disebabkan kekurangan masa. Jadi aku pun tak adalah macam, wow, dia ni. Wow, dia lah. Tak ada. Aku macam, apa sih ini hint ke apa ni kan. Jadinya aku tak boleh nak ulas tentang ni, tapi aku agak kecewa sikit lah yang keluar Muhammad Dracula ni. Antara banyak-banyak match yang aku ceritakan tadi, okey, syukur pada aku sebab apa aku terhibur dengan match Man Elimination Chamber ni. Sebab apa? Dia ada kejutan dan ada gangguan pula kan. Okey. So cerita dia macam ni. Aku cerita tentang Logan Paul dululah. Logan Paul ni aku nampak dia memang WWE nak push dia kau-kau lah kan. Dan aku pun nampak dia ada dia punya aura sebagai wrestler. Dia boleh jadi lebih lagi daripada yang sekarang. Dia memang boleh carry lah senang kata kan. Dia mic skill ada, watak tu ada kan, semua ada pada aku lah kan. Jadinya Logan Paul dia dah keluarkan 3 orang dia singkirkan dia pin semua. Lepas tu yang keempat kelima dia tak sempat babe. Sebab Masked Man yang pakai topeng hitam ni tiba-tiba muncul pula. Yang seorang tu naik daripada atas, lepas tu ditarik keluar oleh security dah semua. Security dah bawa tarik keluar.
muncul Masked Man yang lagi seorang pula. Dan bila aku tengok je, aku dengan badan dia, side rolling ni aku cakap. Kan? Dia bagi curb storm dekat Logan Paul. Lepas tu, Cody Rhodes pin. Dia buka topeng. Tengok betul. Betul. Seth Rollins comeback. Okay. Yang tu dah satu hal cerita dah habis. Kemudian, tiba-tiba pula si Drew makan daya ni. Drew McIntyre ni tiba-tiba datang. Pada aku tak perlu kot. Kau champion, kau buat apa kau kacau match orang kan. Dia nak pukul si Cody Rhodes ni lah. Dia tak nak Cody Rhodes yang champion. Mungkin dia nak berlawan dengan Randy Orton. Sekali, Randy Orton belasah dia. Si Cody Rhodes pun belasah dia. Dan dia terkeluar. Masa Cody Rhodes belasah dia tu, tiba-tiba daripada belakang, Randy Orton sambut. Terus bagi terus champion dekat situ. Dan pemenang dia adalah Randy Orton. RKO. Dia bagi RKO dekat siapa? Cody Rhodes. Terus tumbang Cody Rhodes. Jadinya, adakah RKO akan berlawan dengan Drew McIntyre? Itu soalannya. Mungkin dia boleh, dia akan lawan. Ataupun mungkin dia tercedera ke? Boleh je. WWE boleh buat apa je cerita. Tapi kita sebagai peminat wrestling, kita layan je. Okay gang, ini first time tau aku buat ulasan-ulasan tentang wrestling, match wrestling ni lah. So kalau korang suka dengan konten macam ni, korang komen suka ramai-ramai. Kalau korang cakap tak suka, tak apalah. Aku review mainan je kat belakang tu. Okay. Alright, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.